بلساني يفقهوا قولي آمين. Okey, sila dulu. Terima kasih cikgu. Okey, mana ketua? Okey, ketua semua hadir? Ya, Semua hadir? Okey, semua sihat? Sehat. Okey, sihat Melaka eh? Makan Melaka dah? Sehat dah. Cikgu tak sehat. Tak sihat? Tak sihat, duduk. Duduk Okey, insya-Allah. Okey, kita akan mulakan pelajaran kita pada pagi ini, insya-Allah. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, adakah awak tahu apa dia pepejar geometri? Tak tahu. Tak tahu cikgu. Tak tahu? Tak pernah dengar? Dah. Awak pernah dengar tak? Izati tahu Izati. Okey, siapa yang pernah dengar? Saya. Izati, ya. Pepejar geometri dia ada bentuk. Bentuk saja. Bentuk. Bentuk saja. Okey, ada lagi yang volunteer? Nak jawab? Silakan. Sesuatu yang pejar. Pejar saja. Kenapa dia pepejar? So maybe dia Kerak-kerak. Okey, dari belakang. bentuk bulat ada belakang. Laptop pula, itulah. Dia bentuk dia bulat gitu. Okey, cikgu nak tanya, awak pernah tak pergi ke kedai? Baru pagi gila. Okey, biasanya awak perasan tak? Apabila awak pergi kedai, mesti barang tu banyak bentuk tak? Betul tak? Okey, contohnya, okey. Sekarang ni cikgu nak tunjuk, awak tahu tak apa yang cikgu tunjuk? Ni, kan? Tak kasut. Buat pergi makan ke? Bukan cikgu nak bagi hadiah kat awak. Tapi cikgu nak tunjuk contoh bentuk yang biasa awak beli di kedai. Tak? Okey, ni 1, 2, Apa cikgu saya pergi kasut. 3, 4. Okey, dah seterusnya. Okey. Dia pun. Okey, jika awak Dia pun nak masuk awak gitu. Jangan saya pergi di baju sekolah. ya, dah ni dekat rumah. Dekat rumah awak nampak dah bentuk kotak macam ni tak? Okey. Jadi sebenarnya ini adalah dikatakan pepejar geometri. Sebab apa kita katakan pepejar geometri? Kerana secara asasnya pepejar geometri ni ada 3 dimensi. Okey, dia ada panjang, lebar dan tinggi. Betul? Okey, ada sebarang persoalan? Cikgu, tu papan putih tu pepejar geometri tak? Okey, papan putih ni kita panggil 2 dimensi. 2 dimensi maksudnya dia ada panjang saja dan hanya tebal saja. Tinggi saja. Tebal tak ada tak? Jadi dia tidak termasuk dalam Pepejar pepejar geometri. Yang bulat belok kan dimensi ya. Ni, hello. Oh. Tolong ambilkan. Okey, belon ni dia berbentuk berbentuk spiral. Apabila kita katakan pepejar geometri, kita nak sebut bentuk bulat. Kita berkata berbentuk spiral. Kerana dia kalau dia ada jejari, ketinggian dan apa? Sisi. Sisi. Okey. Sfera tu mempunyai sisi ke? Sisinya di mana? Sfera. Tak, sebenarnya kalau spera dia ada tinggi, ketinggian, ada jejari. Dia berbentuk 3 dimensi. Cikgu nak tanya, bulat dengan sfera tu sama ke? Tak. Okey, kalau bulat contohnya, okey. Kalau bulat dia lebih kepada 2 dimensi. Hanya macam ni saja. Okey, kalau spiral dia akan ada 3 dimensi. Okey. Contohnya bola ataupun belong. Okey, kalau macam belong ni spiral lah. Ni dia dipanggil pepejar geometri. Kalau hanya awak lakarkan bulatan, itu dipanggil bulat saja. Cikgu, kalau pinggan tu boleh kategori bulat lah. Bentuk bulat. Bentuk Bentuk dia. Bentuk permukaan. Bentuk permukaan dia bulat. Berbaloi telur. Kita telur. 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 Sfera lah. Sfera. Ada kita telur bulat. Ada Cikgu, tunjuk sesuatu. Tunjuk. Ada belok. Tu kenapa cikgu? Cikgu Cikgu mau warna. Okey. Sabar.
Okey, sebenarnya cikgu nak terangkan, cikgu nak berkongsi dengan awak berkenaan jenis-jenis pepeja geometri. Okey. Yang ini dipanggil, siapa tahu? Ketok. Kat kotak. Okey. Apabila disebut pepeja geometri, ini dipanggil cuboid. Apa dia? Cuboid. Okey. Cikgu eja macam mana? Susah. Okey, cuboid. Okey, cuboid. Cuboid. Okey. Ini berbentuk kubus. Kubus. Okey. Ini berbentuk kubus. Okey. Kemudian ini apa dia? Sfera. Bagus. Semua pandai. Okey, sfera. Oh, dah seru dah. Betul ke je sfera tu? Cikgu, cikgu. Okey. Ini berbentuk Silinder. oh, ada belaka dah tu. Oh, yang Okey. Dan kemudian kita ada satu lagi bentuk. Tudung saji. Bukan tulis saja ni. Dah bentuk geometri apa ni? Sfera. Okey. Dia okey, kalau kita beli dua tudung saji. Okey, kalau dekat rumah awak tak, awak ada dua tudung saji, kita lekukkan jadi berbentuk Sfera. Tapi apabila kita ambil satu bahagian saja dipanggil hemisfera. Hemi tu benda. Hemis sebahagian. Sebahagian. Separuh secara.